Yang aku nak kongsikan sedikit lah. Semalam aku ada belajar sesuatu daripada PMX. Setelah meninggalnya mantan Perdana Menteri yang kelima, iaitulah Tun Abdullah Ahmad Badawi, yang merupakan cucu kepada ulama besar tanah Melayu kita yang banyak jasa, Syekh Abdullah Fahim. Jadi aku belajar dengan PMX ni satu surah. Nama surah dia Al-Fusilat ayat ke-34. Aku ingat lagi waktu Najib Razak menjadi Perdana Menteri. Waktu tu Anwar Ibrahim dalam penjara lah. Meninggal lah Tuan Guru Niaz Aziz. Anwar Ibrahim dia minta pelepasan supaya diberikan kebenaran untuk ziarah Niaz Aziz ni buat kali yang terakhir. Lepas ni tak dapat jumpa dah. Tapi tak dapat kebenaran. Setelah 10 tahun, Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri dan Najib Razak berada dalam penjara. Anwar Ibrahim berikan pelepasan kepada Najib Razak untuk ziarah Tun Abdullah Ahmad Badawi ni buat kali yang terakhir kepada Najib Razak. Jadi aku nak cerita di sini, PMX ni dia berjiwa besar tau. Orang paling taik dia lempar dengan bunga. Jadi aku belajarlah amalan yang PMX buat ni daripada surah Al-Fusilat, yang mana Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan ni dengan cara yang lebih baik. Maksudnya bila orang buat jahat dengan kita, kita balas dengan baik. Bila kita balas dengan baik ni, serta-merta tau, orang yang ada dendam dengan kita, orang yang selama ni musuh dengan kita, bila kita buat baik dekat dia, automatik dia akan jadikan kita ni kawan karib. Dia akan mesra dengan kita. Itu pasal lah ulama kata, orang yang hebat ni, dia bukan orang buat baik kita balas dengan kebaikan, tak. Tapi orang yang hebat ni, orang buat jahat dekat dia, orang buat zalim dekat dia, tapi dia balas dengan kebaikan. Ini baru orang yang hebat.